So untuk longevity, perfume Vanerate yang nombor 4 ni, yang dia adalah inspired daripada santal 33 tu, aku dapat kat kulit aku dalam 4 ke 5 jam. Aku tambah lagi 1 jam sebabnya waktu dia nak kering tu, dalam 1 jam macam tu, aku dapat detect lah bau dia, tapi bau dia macam dah sama-sama dah, macam terlalu ringan sangat bau dia. Dan dia punya kekuatan bau dia boleh merebak sejauh 4 kaki saja tau, sebab dia dalam kategori bau yang santai, lembut, yang tak terlalu loud, tak terlalu harsh, tak terlalu macam buatkan hidung orang tu rasa kena attack. Dan daripada transition bau dia, opening dia, kau akan dapat bau mosi macam bau batang pokok yang kena lekat badan dia dengan lumut, dan juga dia ada embun-embun yang melekat dekat lumut-lumut kat batang pokok tu lah. Bau dia something similar like that, tapi bila dah dry down tu, dia ada transition bau tau. Bau dia macam ke arah lain sikit, tapi still maintain dia punya bau woody dia. So pada waktu dry down tu lepas 3 jam, aku dapat detect bau kayu dia macam a bit creamy. Aku tak tahu macam mana aku nak terangkan bau kayu yang creamy tu lah. Tapi dia bukanlah creamy macam kelapa ke, tak. Dia macam bau kayu yang bersih, solid, tapi dia ada sedikit macam manis-manis creamy, something like that. Dan bau mosi dia dah kurang sikit, dia dah tune down lah pada waktu dry down macam tu. So bagi aku dengan harga yang bawah 30 ni, aku tak tahulah. Daripada segi kualiti okey je, dan dia pun ada transition bau, dan presentationnya pun lawa, tak macam harga perfume yang sepatutnya harga dia, kalau bagi aku lah, aku akan letak 50.